khabar semua? Selamat datang ke podcast Andromeda. Hari ini kita nak berbual tentang satu tempat yang menjadi kegemaran murid-murid di SK Setia Alam, iaitu Pusat Sumber Sekolah. Dan yang menariknya, pusat sumber sekolah kami ni ada nama yang unik dan menarik, iaitu Andromeda. Cikgu, boleh cikgu ceritakan bagaimana pusat sumber sekolah ni mula ditubuhkan? Okey, baik. Pusat sumber sekolah, sebelum itu SK Setia Alam telah pun beroperasi pada Jun 2010, tetapi pusat sumber sekolah kita telah pun beroperasi sepenuhnya pada tahun 2012. Dan sepanjang tempoh itu sehingga sekarang, pusat sumber sekolah kita mengalami beberapa transformasi dan di bawah cikgu sendiri bermula tahun 2018 sehinggalah sekarang. Kenapa nama Andromeda dipilih, cikgu? Baik, Andromeda merupakan nama salah satu galaksi di angkasa lepas. Dan cikgu-cikgu nak menggalakkan murid-murid menerokai ilmu bukan sahaja yang dekat dengan kita, tetapi juga ilmu di angkasa lepas selaras dengan perkembangan sains dan teknologi. Kawan-kawan, siapa yang pernah masuk Andromeda? Cuba angkat tangan. Tahniah. Yang belum pernah masuk tu bolehlah datang waktu rehat untuk pinjam buku. Tapi kena ikut jadual yang telah ditetapkan dah. Cikgu, apa keistimewaan Andromeda SK Setia Alam? Banyak. Okey, yang pertama, Andromeda mempunyai 18,000 bahan bacaan yang terdiri daripada buku bukan fiksyen, buku fiksyen, dan buku bukan fiksyen ni kita ada banyak, iaitu seperti majalah, ensiklopedia, kita ada kamus, kita ada karya agung. Selain itu, kita ada sudut dan pameran, di mana sudut dan pameran kita ni berubah, sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Okey, contohnya sudut komik sejarah, komik pengembaraan, komik Muslim, dan kita ada sudut mata wang asing. Kemudian kita ada permainan dalaman. Okey, di situ kita ada banyak permainan yang kita sediakan seperti congkak, catur, sahibah dan banyak permainan bahasa. Dan selain itu kita juga ada literasi digital di mana kita menggunakan sistem Zabra komputer untuk murid-murid masuk ke Andromeda dan mengisi kehadiran dan juga meminjam dan memulang buku sendiri. Macam lajan dirilah. Okey, maksudnya mereka buat sendiri nak pinjam, masukkan nombor buku, masukkan nombor MyKit, tapi di bawah pengawasan pusat sumber lah. Okey cikgu, Andromeda sudah lama beroperasi. Jadi mesti ada kejayaan yang Jadi boleh cikgu ceritakan? Okey, baik. Kejayaan Andromeda yang terbaru Okey, di mana murid kita telah pun mendapat Johan Bicara Buku Bahasa Melayu untuk pertalian perdana. Dan sekarang tengah menunggu keputusan untuk peringkat negeri. Okey, dan sebelum ini pun murid-murid kita memang ada memenangi tempat kedua, ketiga dan keempat jugalah untuk bicara buku bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan tahun lepas tim TVPSS kita telah pun mendapat tempat ketiga Negeri Selangor dalam pertandingan liputan Pesta Buku Antarabangsa. Dan pada tahun 2024, mana Andromeda telah mendapat sagu hati dalam pertandingan dekorasi pusat sumber sekolah, di mana kami berada dalam zon A berentak dengan 4 buah negeri, Selangor, Kuala Lumpur, Pahang dan Terengganu. Okay. Dan kejayaan yang paling besar lah pada tahun 2022, di mana Andromeda telah berada di tangga yang ketiga Negeri Selangor dalam pengurusan Pusat Sumber Sekolah Cemerlang. Okay. Cikgu, ramai tanya kru TVPSS ni buat apa je dan apa kepentingan kru TVPSS kepada murid-murid sekolah? Okey, baik. Sebenarnya TV Pusat Sumber Sekolah ni merupakan satu aktiviti menyokong pembelajaran abad ke-21. Okey, jadi bila kita nak gerakkan TVPSS, kita perlu ada kru TVPSS di mana murid-murid perlu dilatih untuk mengendalikan macam saluran TV lah. Dan di mana juga kita nak tingkatkan komunikasi, kreativiti, kolaboratif dan pemikiran kritis murid-murid. Dan kita perlukan pengacara, kita perlukan wartawan, penulis skrip, pengarah, penyunting dan jurugambar. Ilmu-ilmu yang mereka perolehi ini akan digunakan dalam pembelajaran mereka. Dan seperti yang penonton lihat hari ini, Alia merupakan
pengacara yang kita boleh lihat bagaimana Alia berkomunikasi dengan baik dan mempunyai keyakinan yang tinggi. Soalan terakhir saya, cikgu. Apa harapan cikgu untuk masa depan Andromeda? Okey, harapan Okey, dengan momentum yang ada sekarang, cikgu yakin Andromeda boleh terus ke hadapan dengan sokongan warga SK Setia Alam. Terus aktif dan menyertai banyak pertandingan. InsyaAllah kita akan dapat meraih kejayaan. Bukan sahaja untuk daerah Petaling Perdana, tetapi juga untuk negeri Selangor, mungkin untuk kebangsaan dan siapa tahu di peringkat antarabangsa. Terima kasih cikgu untuk podcast ni. Sekian dulu dari saya, Alia Maisara. Jumpa lagi di podcast akan datang. Assalamualaikum.